Dan ni boleh live stream. Saya buat dekat 4 tempat. Okey, kejap tengok, kalau tengok dekat sini, saya buat dekat ini, dekat Twitch. Twitch, tutup jap. Twitch, lepas tu yang ini Facebook. Saya buat kat Facebook dengan yang ni panggil apa, YouTube. Lagi satu dekat TikTok. Kalau kat TikTok kau nampak lah ya. Nampak tak? Yang ni saya pakai live stream ni, saya pakai OBS. Lepas tu ada 4 tempat saya stream: Twitch, TikTok, YouTube dan juga Facebook. Okey.